Sanusi nak ambil Penang bukan nak ambil tuntut bayaran pajakan. Kau janganlah terpengaruh dengan DAP pula. Pajakan, apa yang Sanusi buat ni pajakan. Yang mana bayarlah kat Kedah. Itu isu dia. Bukan nak ambil Penang ngalau orang. Bukan. Bayarlah. Macam orang sewa rumah lah. Kau dah sewa rumah tu kau kena bayar lah gila. Kau tak bayar kenapa pula? Kau kena bayar lah. Itu isu dia. Jangan main dengan Walanon duk cerita ni. Ni yang terbaru ni lah. Sultan Kedah turun ke Pulau Pinang, duduk istana Kedah dekat Pulau Pinang. Habis kalau bukan Kedah punya, macam mana boleh ada istana Kedah kat Pulau Pinang? Fikirlah pakai otak tu. Apa benak sangat. Tak betul ke? Yang ada istana Kedah dekat Pulau Pinang ni pasal apa boleh ada istana Kedah kat Pulau Pinang? Jangan Walanon kata Sultan Kedah kena bayar sewa pula tanah tu kat Pulau Pinang. Tak, itu Kedah punya, istana Kedah punya. Pasal apa boleh ada? Sebab Penang Kedah punya. Tetapi bukanlah nak ambil kan, bayar. Duduk rumah tak kerti bayar. Ni lah Walanon, semua nak free. Yelah Anwar bagi makan, Anwar bayar gaji.